Ini Akub. Nanti dulu. Akub bukan nak ajak join MLM atau Sikit Cepat Kaya. Kereta sebelah tu hasil kerja perunding kewangan dan sampingan. Raya tinggal berapa hari je lagi. Kereta dah servis dan semua dah cek. Jom balik kampung dengan Akub. Aduh, banyak ni barang. Buat stok ke Akub? Bonek belakang tu. Amboi, tak sabar nampak nak balik kampung. Sebelum tu, jangan lupa Akub, laraskan kerusi dan steering. Pakai tali pinggang geledah. Laraskan cermin pandang belakang. Pegang steering dengan betul. Posisi tangan jam 3 dan 9. Okey, dah boleh bergerak. Jom balik kampung. Ewa Akub, tengah layan lagu balik kampung. Happy sungguh. Sesekali tu, lihat cermin pandang belakang setiap 15 saat. Sentiasa waspada dengan kereta di sekeliling dan pandu mengikut had kelajuan. Kenapa pula tiba-tiba trafik perlahan ni? Jangan main telefon ketika memandu. Jangan perlahankan kenderaan apabila berlaku kemalangan untuk melihat. Dan jangan rakam kejadian kemalangan. Buat apa tu Akub? Tak perlu kepo. Nanti awak yang tak pasal-pasal terlanggar kereta depan dan jadi penyebab trafik perlahan. Mengantuk ke Akub? Bukalah tingkap sedikit. Turunkan tingkap setiap sejam perjalanan selama 1 hingga 3 minit atau 3 hingga 5 minit mengikut kelajuan. Alhamdulillah, sampai juga ke kampung halaman dengan selamat. Sampaikan salam pada keluarga ya Akub.